Okey. Bila kamu tengok roti tu dah tak lekat lagi dengan surface tu, boleh kita naikkan speed. Medium sahaja ya. Kita tak payah naikkan sampai tinggi-tinggi sebab kita tak buat kek, kita buat roti. Tujuan ini hanya untuk uli. Okey. Sekarang kita ambil mixture ni keluar dari mixer dan letak balik dalam mangkuk. Dia akan jadi macam satu bola tau. Okey. Alright. Cantik. Yang ni kita bentukkan dia supaya dia licin permukaan. Okey. Saya buat semua dalam mangkuk supaya senang, tak payah nak cuci banyak sangat permukaan dan tak payah nak kotorkan dapur. Dalam macam satu bola. Okey, kemas. Tak tepung sikit. Campak je. Okey, sekarang kita biar dia rehat selama 1 jam. First proof. Kenapa tutup? Kita tak nak permukaan dia kering. Okey, kalau tidak dia akan merekah nanti bila kita nak buat shaping. So, letak kain macam ni dan just biar di tempat yang suhu dia sederhana.